Selamat pagi dan salam sejahtera buat para penonton yang dihormati sekalian. Bak kata pepatah, tak kenal maka tak cinta. Jadi izinkan saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Dorati Anak Dominik dan saya dari kelas tahun 5. Saya bersekolah di SK Sungai Au, Sibu. Kod sekolah saya ialah YBA 3201. Hobi saya ialah membaca buku dan bermain badminton. Manakala cita-cita saya pula ingin menjadi seorang guru. Pergi ke kedai naik beca dinaik bersama ibu. Rajin-rajin adik membaca dapat tambahkan ilmu. Pada hari ini, saya berasa sangat teruja kerana saya akan berkongsi tentang sebuah buku cerita yang saya baca. Bukunya bertajuk Pelangi Selepas Hujan. Untuk pengetahuan anda semua, buku cerita ini adalah merupakan salah satu daripada siri memori sebuah pertemuan. Dalam siri ini terdapat pelbagai lagi buku cerita yang lain seperti Tulus Sebuah Doa, Sentuhan Kasih, Hidup Baharu dan Sabar Itu Indah. Kelima-lima buah buku ini ditulis oleh penulis yang sama, iaitu Ida Fahimah. Kesemuanya telah saya baca dan semuanya kisah menarik. Namun begitu, pada hari ini saya akan mengulas tentang buku cerita Pelangi Selepas Hujan. Buku ini diterbit oleh penerbit Laman Bahasa pada 2024. Buku ini juga mempunyai 225 halaman. Para penonton sekalian, saya sangat suka akan buku cerita ini. Buku ini mengisahkan tentang seorang remaja perempuan yang bernama Sarah Juliana. Sarah Juliana seorang murid yang baik dan rajin. Namun begitu, dia selalu berasa sedih dan selalu menyindir kerana kekurangan yang dimilikinya. Kekurangan apa ya para penonton sekalian? Kalau nak tahu lebih lanjut, marilah teruskan menonton video saya ini. Sarah Juliana merasa kekurangan pada dirinya kerana dia datang dari keluarga yang agak susah. Bak kata pepatah, kais makan pagi, kais petang makan petang. Ibunya hanya berniaga dengan menjual kuih-muih di depan halaman rumah, manakala ayahnya seorang nelayan. Pada suatu hari, sekolah Sarah Juliana akan mengadakan lawatan sambil belajar ke bandaraya bersejarah, iaitu Melaka. Namun begitu, Sarah Juliana tidak mempunyai duit yang cukup untuk dibawanya ke sana. Sarah Juliana pun menyatakan hasratnya kepada ibunya untuk bekerja sambilan di kedai makan supaya dia mempunyai duit belanja yang cukup untuk pergi ke Melaka. Setelah beberapa hari bekerja sambilan di kedai makan tersebut pada setiap hari, selepas waktu sekolah, Sarah Juliana berasa sangat letih sehingga banyak kerja rumahnya tidak sempat disiap. Di sekolah juga dia lebih banyak tertidur di dalam kelas. Hal tersebut telah membuatkan rakan sekelasnya dan guru-gurunya berasa amat bimbang. Jadi kawan-kawan, boleh teka tak apa yang berlaku selepas itu? Sudah tentu rakan-rakannya dan juga gurunya Sarah Juliana membantunya untuk mendapatkan duit belanja. Bagaimanakah caranya? Kalau anda nak tahu, anda mestilah cari dan baca buku ini. Pada akhirnya, Sarah Juliana berasa amat gembira kerana dia dapat mengikuti lawatan sambil belajar ke Melaka. Dia berasa amat bersyukur kerana mempunyai rakan sekelas dan guru-guru yang sangat baik hati dan prihatin. Begitulah kisah Pelangi Selepas Hujan. Para penonton sekalian, kesimpulannya, buku cerita ini amat sesuai untuk dibaca oleh murid-murid kerana banyak pengisian dan pengajaran dalam kehidupan seharian yang boleh kita amalkan.
Rajin adik rajin, rajin baca buku. Baca setiap hari, baca banyak buku. Ayah juga ibu gembira selalu melihat adikku rajin baca buku. Sekian, terima kasih.